Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Khamis 16 hari bulan April 2026 Masihi bersama dengan 27 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 7.02 petang lah. Seperti biasa masuk maghrib hari ini pukul tujuh berapa? 7.12 lah. Bukan 7.12 lah. 7.20 dah keluar. Maghrib. 7.21 dah. Okey. Maknanya secara teknikal masih petang lagi dan juga masih 27 Syawal lagi lah. Maghrib nanti baru 28 Syawal. Okey. Sekarang pukul 7.22 petang. Jadi biasalah video 73 lah pasal mukadimah panjang aja. Okey, maknanya start video ni 7.02 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya terus keluar pergi ke itulah hantar barang-barang untuk pasal tani ni lah. Jenis apa? Barang pertanian tu lah. Nak pertanian tu. Kata pisang, pucuk ubi, pucuk labu tu. Dia hantar kepada Tok Rais lah untuk jual hari ni, hari pasal tani JT hari ni. Atau mari tu. Lepas tu singgah kedai Fikri. Lepas singgah kedai Fikri tu, minum teh seperti biasa. Lepas tu, semaya maghrib di sana di masjid pada buah. Dan juga semaya isyak pun di sana. Ada kuliah maghrib. Lepas tu ada makan-makan. Singgah, biasalah ada jamuan lepas jam sesi kuliah tu. Lepas tu, singgah kedai Fikri seperti biasa. Minum ada seperti biasa. Pukul 12 baru balik ke rumah. Tidur pada pukul 1.20 pagi. Lepas tu, bangun pada pukul 7.50 pagi, bangun mandi terus main subuh. Makan sarapan, lepas tu pergi ke kedai Fikri. Pukul 7.40 pergi ke kedai Fikri. Lepas tu pergi hijau dah ada pukul 9 kau nak apa? Pukul 9? Pukul 8. 8.10 pergi hijau. Kerja hari ni kerja balik lah nak pakai lama tu. Nak buat tutup belakang rumah. Tutup ada latar apa semua lah. Mungkin garah kereta kalau dia akan buat. Akan datang dia akan besar. Siapa untuk akan datang nak buat dapur lah. Ruangan dapur kedua. Tapi buat macam ni nak macam tutup dulu. Tutup gitu dulu. Buat bumbung apa dia dulu lah. Macam sutuh lah, kita kata sutuh dulu lah. Sementara ni. Sutuh sementara sebelum dibuat dapur kedua. Ruang dapur kedua. Di bawah rendah sikit. Di jalan baru ni. Rumah orang ada jalan baru. Baru pada buat. Lepas tu, hari ni, sekarang hari ni. Pasal token saya tu poso kan. Sekarang hari lah pasal dia poso. Poso ni tak habis lagi. Esok hari lah. Dia poso lah Jumaat esok. Maknanya start hari Ahad ni lah. Penuh full time lah sampai pukul 3 lah. Biasa lah full time. Kerja full time sampai pukul 3. Start pagi pukul 8 pagi sampai pukul 3 time. Biasa lah tu. Boleh balik seperti biasa mana. Lepas tu lepas sudah kerja tu dari pukul 12.30 tu. Sudah siap-siap dari pukul 12.40 saya pergi ke Pasiakar. Dia mana dia lah. Dia mana belahu baru satu tubik tu. 12 tak pukul 12 dari pukul 1 jugalah terbit tu selesai tu 12.50 tiba-tiba dah pukul 1 jugalah siap tadi gali dubai lambat lambat nyimpan barang apa tu pukul 1 dan saya tahu lagi pasal tu sedang balik belahu masuk tu Zohor. Lepas tu saya pergi Pasar beli pauh mak saudara saya kirim. Lepas tu saya terus balik ke rumah. Lepas tu balik main upload video apa semua tu. Tengok TikTok ke apa, order barang dari TikTok. Lepas tu edit video. Edit video apa semua. Lebih kurang dalam masa sama. Bukan dalam sama, seiring dengan waktu lah. Tak lagi ada dah sempat edit video beberapa video pada sambung petani sikit. Edit video. Lepas tu sambil tu tengok TikTok, Facebook apa semua tu. Ada order barang dari TikTok. Lepas tu pukul 3.40 ni semaya asar.
Zuhur dah ada 3.40, semaya asar dah ada pukul 6.50 kan, baru semaya asar. Balik sangat daripada raya Facebook apa semua ni. Dah tengok Facebook dengan TikTok. Pukul 6.50 saat baru semaya asar. Lepas tu lepas tu dah semaya asar tu terus mai ke sini untuk buat video pada pukul 7.02 ni. Okey. Sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.